ada kalender ke weh? Kalender mana? Mixer kalender ni apa? Apa? Tak ada. Masuk. Serabut lah dia ni. Dia termasuk dalam ni. Ha? Dia termasuk dalam ni. Dia Dekat dekat bawah. bawah mana? Engkau undur kau punya seat ni. Dah habis undur dah. Ni ke seat belakang ni undur lagi. Dah habis undur. So sekarang korang dah mendui, korang dah turun lalu lambat. Kita terpaksa siap dalam kereta. But saya dah siap dah. Saya punya driver je tak siap lagi. Okay, so kita akan bergerak. Baik, kau untuk apa? Ni. Pegang. Aku pegang ke kau buka. Dah kata dah siap pukul 4 nak keluar. Pukul 4 baru nak siap. Bukan dah siap pukul 4. Jadi inilah yang jadinya. Dengan kelab-kelibut, kereta banyak. Memang macam Fast and Furious naik kereta ni dah macam beromba-romba. Apa kat mana kalau satu nak celet tu? Aku tak ada tisu pun. Dah. Kena siapa nak pegang ni? Busy betul. Jadinya pengajaran untuk kali ini adalah siap sebelum masa yang ditetapkan. Kau puasa tak kena gigi? Kau tahu tak puasa? Kalau lipstick gini dekat gigi. Tak lah, tak telan. Dengan rasakan dah ni. Cuba bayangkan kau nak terjilat. Lama lagi ke nak kena pegang ni? Weh, janganlah buat ala ini sekarang weh. Sumpah aku cakap engkau kalau buat ala ini sekarang kau meminta. Okay, so sekarang ni sekarang dah pukul berapa? Sekarang dah 4.31. Sepatutnya kita orang sampai 4.31. But now kita orang still dekat atas jalan raya pada jam 4.31. Tengok. So sekarang kita orang dah sampai Dewan Bersaleh. Kita orang akan pick up Ibu Mai. Dia dah gerek. Keluar pergi cari perabot je. Weh, kau kata kau nak pin tadi. Tak berguna pun kau buat lawa-lawa. Kau kata kau nak pin tadi. Peniti. Weh, lock kereta. Kita dekat Darson untuk cari peti ais raya. Kita orang sekarang dah pun selesai kita orang punya urusan-urusan. Weh lah macam naik boat kereta kau ni. Weh, goyang. Jadinya kita orang akan bergerak menuju ke tempat untuk kita orang berbuka itulah. Sekarang dah pukul berapa? Sekarang dah pukul 6.01. Okay? Sekarang dah pukul 6.01. So kita tengok sama ada kedai tu dah buka ataupun ada tempat ataupun ada ruang untuk kita makan. Kalau tu tak ada, Kedai tu dah buka actually left pukul 3 macam tu. So sekarang kita nak tahu ada tempat kita nak makan ataupun sebab tempat tu bukan famous juga lah. Tempat tu kena macam tempat famous juga lah. Semua orang akan makan dekat situ. So kita akan tengoklah. Kalau tak ada kan ni tak ada sini terpaksa makan tempat lain. kita terpaksa makan tempat. Ada CU ada Family Mart ada.
Kita orang nak makan ayam gepuk Pak Gembus ni. Tapi masalahnya tutup. Okay, plan B. Okay. So sekarang ni kedai ayam gepuk Pak Gembus yang dekat Bahau ni tutup tau. Like memang tutup. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita kena sekejap. Memang tutup ke memang tak buka ke apa? Dan rasa memang dia tak buka lagi. Dekat sini. Oh, branch yang ni Ada belum launching ah kiranya. Mungkin. Ish. Okay, macam ni lah. Kita Mary Brown. Nak makan tempat sejuk. Pak Gembus ni dah buka pula. Kat tepi tu yang dekat dengan dengan Kenny Rogers tu. Betul. Kita makan kat situ lah. Nak tak makan kat situ? Boleh je. Bertukar pergi ke Mary Brown sebab Mary Brown buka lagi. Bukan memang buka lah, dia bukan buka lagi. Rasanya Pak Gembus ni dia dah bertapak dekat sini. Cumanya dia belum launching lagi aku rasa. Okay. Tak apalah. Kita akan Okay. tak apa Kita kat kita Terengganu nanti saya makan seorang. kita akan pergi Mary Brown untuk berbuka puasa dekat situ sebab dah sangat-sangat lapar sekarang ni. So kita akan berbuka dekat situ. Ni je dah saya tahu. Apa weh? Aku tak lapar sebenarnya. Saya tak lapar, macam lebih pada haus. Ambilkan beg hitam tu. Daripada tadi lagi tau. Saya baru je siap. Kenapa dengar warnings ni? Okay, so sekarang ni disebabkan kita pernah tukar plan apa semua. Kita orang banyak kali plan dah. Kita orang nak Yang ni kenapa bawa? mana aku tahu. Tak sebenarnya. What is that for? Bukan. Tadi kan ada dekat tepi katil tu kan. Lepas tu aku yang kan nak kena bawa. Dia cucuk bawah dah. Aku pun letak je dalam beg tu. Kita orang nak try juga air Mixu yang baru tu. Mizu ke lantaklah apa-apa pun kita nak try air tu yang baru dan nak rasa macam mana air dia. Weh dah 6.20 weh, cepatlah. Sabarlah, berbuka pukul berapa? Hari ni berbuka pukul berapa? Ada lagi sejam. Ada 1 jam 4 minit 23 saat lagi. Untuk berbuka. Aku ni kat sugar. Engkau jangan minum air aku kalau aku dah apa? Dah bawa tu jangan minum. Wish. Kenapa cantik ke? Tak ada. Sini. Hai. Tadi dah dapat langit biru. Lepas tu kau masuk dah hilang dah langit biru. Korang hajar aja. Okay, dia macam banyak sangat benda yang berlaku dalam satu masa tau. Okay, kita orang dah pergi Pak Gembus, lepas tu tutup. Lepas tu kita orang nak makan dekat Family Mart. Kita orang pergi Mary Brown. Tak, kita pergi Mary Brown dulu. Kita pergi Mary Brown. Lepas tu Mary Brown Korang fully. order, tunjuklah. Sabarlah dulu. Bagilah aku cerita dulu. Tunjuklah apa Ya, ni. sabar. Okay, kita orang pergi Pak Gembus. Pak Gembus tutup. Tak buka lagi. Memang belum buka. Kita orang pergi Mary Brown fully book. Take away je. Okay, kita orang pun take away sebab kita nak makan nasi. Lepas tu kita orang nak makan dekat Family Mart. Ramai pula budak-budak Gen Alpha. Gen Alpha tengah ber-TikTok tak apa benda dekat luar tu, so tak ada tempat. Lepas tu kita orang pergi Mixu. Kita orang beli. Kita orang nak makan dalam tu. No outside food allowed. Okay, so kita orang keluar. Lepas tu kita nak makan kat CU. Lepas tu meja tu abang Food Panda duduk. Dia orang ambil order. Lepas tu kita pun nak pergi dekat taman rekreasi ni. Nak pergi kat taman rekreasi ni tak ada lampu. Kejap lagi mesti gelap gila dekat sini sebab tak ada lampu. Betul. Jadi kita orang mengambil keputusan untuk makan je dalam kereta. Dan apa yang kita orang beli? Ambil. Sekarang ambil. Kita orang beli banyak sangat makanan. Okay, yang dekat Mary Brown kita orang beli
Ni, kita beli nasi lemak merah brown, nasi kandar, 1 pieces chicken dengan fries. Ni lah nasi lemaknya. So dekat Mixu kita orang beli air yang baru. Okay, so try buka. Kejap. Panas juga weh sebenarnya. Weh, ada tempat letak aku punya. Dah cakap dah tadi. Ini Wish. satu. Ini mango brulee. Mango brulee. Mango brulee. Engkau ni tak nak letak boba ni. Kenapa tak nak letak boba ni? Taruh sebab tak makan boba. Ini taruh without boba, okay? Taruh apa weh? Dia aku baca taruh apa? Taruh bubble creamy drink. RM4.50 mango brulee, RM5.50. Lepas tu ada 3 Mixu. Weh, ada calendar ke weh? Blender mana? Mixu calendar ni apa? Ikut. Tak ada kalender. Oh ni kot. Lepas tu kita orang beli blind bag from Mixu. Tak kak. 4. Ada tu ni Mixu calendar. Kita ada beli calendar. Taruh air mango tu. 1, 2, 3, 4. Tu lah. Ya. Weh, letak kat sini jatuh tak? Tak. Kita orang ada 4 blind box. Yes. No, this is not blind box. Blind Blind bag. plastic. Blind bag. Blind bag. Oh, ambil Dia letak kat gambar. kat luar. Kalau letak gambar dan fish. Yelah, jom. Kita orang kan ada beli Mixu tu kan? Mana beg hitam tadi? Kita apa? Beg hitam? Tu mana? Bukan. Ini satu. Kat bawah. Okay. Oh, nak pakai kipas satu. Kau dah tahu kau panas. Okay, kita orang ada beli Mixu tau. Okay, ada Mixu. Ini yang first. Yang first. So, kau pilih kau nak yang mana? Nak yang ni. Oh, kau nak yang pink ni. Ha. Aku nak yang avocado ni Okay. Okay, jom kita buka. Yang ni yang mana? Oh, ni yang... Yang ni. Ada 3 je masa tu lagi. Okay, jom. Takut terbuka yang lagi satu. Taklah ni, yang satu lagi tu ni. Ini. Ya, lain. Dia punya plastik. Sebab ni lah. Taklah. Taklah. Betul-betul ni aku punya sebab aku punya lembut dia. Jom. Engkau nak yang pink? Weh, jangan goyang-goyang sangat bergoyang lah memang Masalahnya. Ha. Okay. Jap. Sekejap ni kena terdek sikit. Okay. Okay. Aku nak yang avocado tu, kau nak yang pink. 2, 3. Ow! My God. Alah, aku tak dapat yang avocado tu. God. Aku dapat yang kuning. Kuning ni apa? Weh, benda. Weh, aduh. Dan kali buka dah slow-slow. Ya pun. Sama. Allah. Sekejap, kita Dia pasang dah dulu. termasuk. Serabut lah dia ni. Dia dah termasuk dalam ni. Ha? Dia dah termasuk dalam ni. Dia- Dekat bawah. Bawah mana? Engkau undur kau punya seat ni. Dah habis undur dah. Ni, ke seat belakang ni. Undur lagi. Dah habis undur. Aku punya hilang kan. Air ni letak depan. Macam ni. Dapat tak? Dapat tak? Oh, muka dia. Nak muka dia pula tu. Alah, Aduh, dapat yang dapat sama. Weh, kita memang ada chemistry tu. Dapat yang sama guys, warna kuning. So let's pasang. Macam nak pasang tu weh? Ha? Ni tengok gambar ni. Ni. Weh, salah weh. Kau kena masukkan dia punya ni dulu. Tunjuk. 1, 2, 3. Jeng! Kita orang dapat yang sama. Cakap sama-sama. Kita dapat yang sama guys. Aku dah rasa-rasa tadi. Weh, ini leceh ni aku Nak yang ni. Tapi dapat ni. Tak, aku nak yang avocado okay. ni. Nak yang avocado ni. Ha, weh, comel gila avocado ni. Muka dia hitam. Sebenarnya dah tahu dah dapat apa. Ya ke? Taklah kau ni. Mana ada? Ni sama je. Baik, mari pasal kita ada satu lagi. Ha, bukan. Ni cukup buka ini. Kau nampak muka apa? Ha, buka ni. Ha, aku dah banyak ini. Okay, aku buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biar. Sini sikit, tak nampak.
Guys, tengok dulu guys. Tengok dulu guys. Tak, terbalik. Terbalik. Weh, kau dapat ni doh. Kenapa dua set tengok ni Muka dia macam tu ke? Tengok ni. Yang ni pun set. This one is set one. And this one pun set. Set ke weh? Tengok weh muka dia. Set. Oh, Dua-dua set guys. Why? kenapa sangat yang kau tak berapa nak ramah sangat dengan tu? Dah masuk dalam lagi. Nampak ni letak ni. Dalam lagi betul ke? Dah. Tu masukkan dia. Tam tada, taratatana. So ini yang kita dah dapat. Kau punya mana? Ni kau punya. Yang punya. So kita akan tunggu dulu sampai berbuka. Lepas tu kita akan makan, okey? Main game je boleh tak? Okay, mainlah game. A few minutes later. Lighting, korang janganlah judge. Lighting memang buruk. Tapi sekarang ada lagi 18 saat sebelum berbuka. Kenapa tak? 14 saat lagi sebelum berbuka. So kita dah get ready untuk berbuka. Macam tu. Sebab kan kita tak ada aircon, jadi tutup mata lah. Ada Mak tu ke? fries. Weh, seminit lagi. Saat. Kau ni makan fries, minum air dulu. Tolong. Jadi sekarang nak taruh? Sabarlah, nak tutup air dulu. Sebelum kita makan nasi, kita kena try dulu air ni. Sebab takut nanti kan kalau kita dah ni kan jadi kenyang pula. Ni Mai punya taruh, ni aku punya ni. Taruh. Asal kau ambil straw aku? Bismillahirrahmanirrahim. Kau ni sini sikit, tak nampak. Kita Aku ni ada mangga ni. Kan dia cakap ada tu macam jeli-jeli Macam puding kan? Sedap tak? Sedap tak? Kurang. Mungkin kurang sebab tak ada boba. Boleh rasa. Weh, basah nasi lemak aku. Boleh rasa. Aku boleh tak manis. Tak manis ke tak manis? Rasanya ada sukatan tak yang rasa. Rasa air keladi tawar. Rasa apa ni? Ini air mangga lah, boleh terima. Rasa air keladi tawar yang ni. So guys, please beli ada boba. Recommend beli ada boba guys. Okay, Aku so rasa now, kan, aku rasa dia tak manis sebab brown sugar daripada boba tu tak manis panas. mungkin. So this is nasi lemak Alia. This is yours. Aku nak marah asal nasi lemak aku. And this is mine. Okay. Masuk tunjuk. Wait. Nak apa ada tu? Tu sudah garpunya. Makan. Oh my god, so delicious. Segar ada garpu je. Sudah ada. Tapi nak makan tangan, tapi nak masuk kat mana? Kat ni rumput ni ada. Air sejuk ada. Terasa ha. Weh, nak fry sikit weh. Papadam. Weh, dah lemau dah. Weh, nak fry tu. Dia tak berapa sangat kan? Lepas makan berapa sangat? Sini, ni bawa pegang. Weh, kau ada. Kau ada. Sikit weh. Weh, tolong pegang sekejap weh. Okay, jom. Kita berbuka. Ayuh bukber. Weh, cuba kau duduk macam ni. Kau tak duduk macam ni Abang sayang. Weh, matikan je kipas tu. Tak function apa aku rasa. Duduk tengah. Duduk lah.
semua menghadap aku, bukan menghadap tu. Tak boleh makan lagi ke seat kau ni? Dah belakang dah. Ni sini sikit tak nampak muka. Mari kita makan. Sepatutnya berbuka dalam kedai. Tapi kita berbuka dalam kereta. Ya. Kuah kanda dia. Kau kalian. Weh, ada orang pengen kuah kanda saya ke tak? Ada orang pengen kuah kanda ke? Tak ada. Guys. Oh my god. Delicious. Kau pernah makan nasi kandar ni, Andy? Nak? Ya. Sedap. Sedap. Yang mana Rahim? Kenapa tak cakap dengan aku sedap? Tapi tadi kan kau nak beli nasi kandar. Cuma kau cakap, tak payah. Untuk kau berhenti nasi air mak. Ya. Lori gimana? Letop ke tayar bang? Ku terima apa yang kau lakukan padaku. Main pun dah nak balik dah. Dia ni buka radio bapak kuat. Bye weh. Thank you tau. Bye. Bye. Ada weh. Selamat hari raya zahir batin.